Hai dan Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi penerangan geografi kita. Hari ini, saya sangat teruja untuk bawa anda meneroka bab 7. Kita akan bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Anda tahu kan, benua Asia ni sangat luas dan cara cuaca mengawal serta membentuk kehidupan manusia di pelbagai rantau ini sejujurnya sungguh menakjubkan. Baiklah, jom kita mulakan. Cuba anda bayangkan perbezaan yang sangat ekstrim ini. Di satu sudut benua Asia, ada kawasan bersalji yang beku sepanjang tahun. Tapi di sudut yang lain pula, ada gurun berpasir yang sangat panas terik dan kering kontang. Pernah tak anda terfikir kenapa ada penduduk yang bekerja sebagai nelayan atau pemburu kutuk, manakala yang lain menanam padi atau menternak unta? Jawapannya sebenarnya sangat ringkas, tapi impaknya besar. Semuanya 100% bergantung kepada iklim. Ini adalah pelan perjalanan kita hari ini. Kita akan lawati 4 zon iklim utama, bermula dengan iklim tundra yang sejuk beku, kemudian iklim Laurentia, turun ke iklim China dan akhirnya kita singgah di iklim gurun panas. Menjelang akhir sesi ini, anda patut dah boleh kuasai 4 perkara penting ini. Anda bukan sahaja akan kenal ciri-ciri dan lokasi setiap zon iklim tersebut, malah anda akan nampak dengan jelas bagaimana cuaca secara langsung memaksa manusia menyesuaikan diri untuk terus hidup dan mencari rezeki. Baiklah, kita terus ke hentian pertama kita iaitu 7.3 zon iklim sejuk, iklim tundra. Bayangkan satu kawasan yang paling hujung di utara benua Asia. Ya, terutamanya di sepanjang pantai utara Siberia di Rusia. Kawasan ini letaknya tepat di dalam lingkungan garisan Arktik. Di sini, musim sejuknya bukan macam musim tengkujung yang kita biasa alami itu ya. Ia adalah satu fasa musim sejuk yang sangat panjang dan luar biasa ekstrim. Cuba teliti data ni sekejap. Min suhu tahunan rantau ini hanyalah sekitar negatif 14 darjah Celsius. Boleh bayangkan tak? Musim sejuknya berlarutan selama 8 bulan dengan suhu boleh menjunam teruk sampai negatif 32 darjah Celsius. Keperpasan tahunannya pula sangat sedikit, hanya antara 250 hingga 300 mm sahaja. Bila tiba musim panas, angin baratan akan bawa sedikit hujan. Tapi bila masuk musim sejuk, bersedialah berdepan dengan ribut salji yang sangat kencang. Memang ekstrim kan? Jadi, cuaca sebegini memaksa penduduk tempatan mengubah cara mereka mencari makan 100% mengikut musim. Pada musim panas yang sekejap sangat tu, mereka akan ke laut untuk tangkap ikan paus, ikan cod dan salmon guna tombak khas yang dipanggil harpun. Tapi bila musim sejuk tiba dan laut pun mula membeku, mereka tak ada pilihan lain. Mereka terpaksa beralih kepada pemburuan darat. Mereka buru walrus dan rusa kutub. Dagingnya untuk dimakan, manakala kulit dan tulang haiwan tu pula sangat berharga untuk dijadikan pakaian tebal dan kemah tempat tinggal. Cukup unik cara mereka bertahan hidup. Okey, jom kita bergerak ke selatan sikit masuk ke subtopik 7.4, zon iklim sejuk sederhana iaitu iklim Laurentia. Iklim Laurentia ni meliputi kawasan utara China, Korea Utara dan utara Jepun, contohnya macam Pulau Hokkaido. Kawasan ini istimewa sebab ia mengalami 4 musim yang nyata. Suasananya lebih panas dan selesa berbanding tundra tadi, tapi jangan terpedaya, musim sejuknya masih lagi bersalji dan suhunya boleh cecah takat beku. Berbanding kawasan tundra yang beku tadi, iklim Laurentia mencatatkan suhu musim panas yang agak nyaman, iaitu antara 21 hingga 26 darjah Celsius. Jumlah kerpasan tahunannya juga jauh lebih sihat, sekitar 500 hingga 1000 mm. Hujan membasahi bumi sepanjang tahun dan bila tiba musim sejuk, salji turun dengan lebat. Suhu dan bekalan air yang stabil ni membuka banyak peluang baru untuk penduduknya. Yang paling menarik tentang kawasan ni, kita dapat lihat macam mana geografi secara langsung merancangkan ekonomi mereka. Di daratan, cuaca musim panas yang tak terlalu terik tu membolehkan petani menanam gandum dan kentang dalam skala yang besar di dataran Manchuria dan Hokkaido. Di laut pula ada magic yang berlaku. Pertembungan arus laut panas Kurashio dan arus laut sejuk Oyashio di perairan Jepun mewujudkan satu persekitaran yang sangat kaya dengan plankton. Plankton ni ibarat bufet percuma untuk ikan. Jadi tak heranlah industri perikanan di sini sangat-sangat lumayan. Seterusnya, kita beralih ke 7.5 zon iklim panas sederhana, iklim China. Kita sekarang dah berada di wilayah Asia Timur yang lebih ke selatan. Iklim jenis China ini menguasai kawasan seperti bahagian tengah
dan selatan negara China, Korea Selatan, bahagian selatan Jepun dan juga utara Taiwan. Perkara pertama yang anda akan perasan kat sini ialah lompatan drastik jumlah hujan. Iklim China menerima kerepasan tahunan yang sangat tinggi, boleh mencecah antara 508 hingga 1520 mm. Suasananya sederhana panas tapi sangat lembap, lebih-lebih lagi apabila musim monsun tiba. Dan teka apa? Bekalan air yang melimpah ruah inilah yang mengubah lanskap kehidupan di sini 100%. Ya, dengan hujan lebat dan cuaca yang hangat, pertanian menjadi raja di sini. Cuaca ini sangat ngam atau sempurna untuk tanaman yang memang ketagih air. Sebab itulah bila kita tengok landscape di China, sejauh mata memandang kita akan nampak teres sawah padi yang menghijau dan ladang teh yang luas terbentang di lereng-lereng bukit. Selain tu, cuaca yang mesra macam ni juga cukup sesuai untuk sektor perternakan berkembang maju. Akhir sekali, mari kita singgah di subtopik 7.6, zon iklim panas, iaitu iklim gurun panas. Cukup berbeza dengan kawasan bersalji di Siberia awal tadi kan? Di sinilah terletaknya zon iklim yang paling ekstrim dari segi haba. Kita bercakap tentang kawasan seperti Semenanjung Arab, merangkumi negara-negara seperti Arab Saudi dan Oman. Semuanya tentang padang pasir sejauh mata memandang. Poin paling penting yang anda kena ingat tentang zon ini ialah ketiadaan air. Memang sangat panas pada waktu siang dan kering sepanjang tahun. Jumlah kerepasannya sangat menyedihkan. Kurang daripada 250 mm setahun. Ini menjadikan ia zon paling kering yang kita kaji dalam bab ini. Secara amnya, persekitarannya dipenuhi lautan pasir dan satu-satunya talian hayat semula jadi yang wujud adalah tumpukan air terpencil yang kita panggil oasis. Jadi persoalannya, dalam persekitaran yang keras dan seolah-olah tak bernyawa ni, macam mana manusia nak survive? Aktiviti pertanian cuma boleh dibuat betul-betul di kawasan oasis. Tanaman paling berharga semestinya pokok kurma, sebab pokok ni memang jaguh bertahan musim kemarau. Untuk haiwan pula, masyarakat setempat memelihara spesies yang pakar ikhtiar hidup dan lasak menahan haba, seperti unta, biri-biri dan kambing. Baiklah, cukup dengan penerangan, jom kita asam minda sikit. Soalan pertama, apakah jenis iklim yang terdapat di kawasan yang sangat sejuk di pantai utara Siberia? Adakah A, B, C atau D? Ingat balik hentian pertama kita mula-mula tadi. Kalau anda jawab B, iklim tundra. Tahniah, tepat sekali. Nampaknya anda fokus. Pantai utara Siberia yang sejuk beku dalam garisan Arktik tu memang diklasifikasikan sebagai zon iklim tundra. Okey, sedia untuk soalan kedua? Yang ni mencabar analipikal anda sikit. Kenapa kawasan pantai Jepun di bawah iklim Laurentia tersangatlah sesuai untuk industri perikanan? Baca setiap pilihan ni betul-betul. Dapat jawapannya? Dan jawapan yang betul ialah C. Macam yang saya kongsikan sebelum ni, pertembungan arus Kurasho dan Oyashoni mencipta bufet plankton yang luar biasa banyak menarik berjuta-juta ikan ke perairan tersebut. Senang kan? Sebagai penutup sesi kita hari ini, renungkan ayat ni. Iklim bukan sekadar nombor di termometer atau jumlah air hujan. Iklim sebenarnya adalah arsitek utama yang melukis corak kehidupan manusia. Ia menentukan apa yang terhidang di atas meja kita, apa kerja yang kita buat dan bagaimana kita membina ekonomi. Dari harpun di tangan pemburu tundra hinggalah petani di ladang padi Cina dan pengembala unta di gurun Arab, semuanya akur pada aturan cuaca. Jadi, cuba anda fikirkan, kalau iklim dunia terus berubah secara drastik akibat pemanasan global hari ini, apa pula yang akan terjadi kepada nasib semua komuniti ini nanti? Fikir-fikirkanlah. Sampai di sini sahaja sesi penerangan kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan teruskan semangat anda untuk mengkaji geografi.